Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kita di Assalamualaikum. Regu saya Amy Sofi Ahmad. Terima kasih, dan sekarang anda bersama dengan saya Naufal, insya-Allah, untuk meneruskan kita punya misi kita pada hari ini berkenaan dengan bulan wakaf kebangsaan kita, alhamdulillah. Dan untuk kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan hebahan kepada semua, insya-Allah, berkenaan dengan majlis sambutan bulan wakaf kebangsaan ini. Dan hadir bersama dengan saya adalah timbalan ketua pengarah daripada Jauhar sendiri, ataupun kita katakan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, iaitu yang berbahagia Encik Hairul Anwar Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Bila kita bincangkan berkenaan dengan wakaf ni, subhanallah. Kalau ikut kita tengok masyarakat sendiri, mereka tahu wakaf tu sendiri. Dan kalau kita melihat masyarakat bila tahu wakaf apa? Wakaf sejadah, wakaf masjid, wakaf semua. Sedangkan wakaf itu satu institusi ekonomi yang sangat kukuh sejak zaman dahulu, lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, wakaf itu perlu diteruskan. Dan kita maklum sendiri para penonton sekalian, sejak daripada kita katakan 1 Ramadan 1442 Hijrah, iaitu 5 tahun dahulu tuan, ataupun kita katakan 13 April 2021 sendiri, telah dilancarkan bulan wakaf kebangsaan, subhanallah. Sekaligus telah mengumumkan Ramadan itu menjadi pilihan dalam 12 bulan Islam tu, subhanallah. Mungkin ada 4 bulan Hijri yang lain, 4 bulan haram itu sendiri, tetapi Ramadan dipilih bulan wakaf kebangsaan. Sebagai permulaan, Tuan Hairul Anwar, boleh kongsikan apa latar belakang sebenarnya bulan wakaf kebangsaan ini, dan objektif Ramadan itu dipilih sebagai bulan wakaf kebangsaan. Silakan tuan. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman, bulan wakaf kebangsaan yang kita pilih untuk dibuat pada bulan Ramadan, kita bermula pada tahun 2021 dengan tujuan utama kita untuk pertama sekali kita mengimarahkan bulan wakaf, bulan Ramadan untuk kita meningkatkan promosi perkara yang berkaitan dengan wakaf. Dan kalau kita tengok, bukan saja Jabatan Wakaf Zakat Haji Jauhar dengan Yayasan Wakaf Malaysia, tapi juga melibatkan Majlis Agama Islam Negeri, yang untuk kita meningkatkan, pertama sekali kita meningkatkan promosi. Promosi bila, kalau kita tahu dalam bulan Ramadan ni, masyarakat berlumba-lumba untuk membuat derma infak, kan. So kita ambil peluang pada 2021 tu dengan mengambil semangat dalam bulan Ramadan ni, tu yang kita laksanakan, kenalkan bulan wakaf kebangsaan. Pertama sekali, seperti yang saya sebut tadi, kita nak mengimarahkan bulan wakaf, bulan Ramadan tu dengan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan wakaf. Yang keduanya, kita nak meningkatkan promosi kepada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia, dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Dan seterusnya, kita nak meningkatkan kutipan dana wakaf, khususnya kutipan manfaat wakaf lah. Untuk kita melaksanakan bukan saja dalam bulan Ramadan, tapi seperti yang disebut tadi, berterusan. Kita tak henti. Cuma permulaan yang kita kata loncatan, kita kata permulaan. Betul. Yang seterusnya, kita nak memperkukuhkan jaringan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan majlis dengan negeri lah. So Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia di peringkat persekutuan, dan Majlis Agama Islam di peringkat negeri. Dan itu yang kita nampak suatu yang penting yang kita laksanakan, kita perkenalkan bulan wakaf kebangsaan. Dan tahun ini memang kita teruskan seperti tahun-tahun yang lepas, dan insya-Allah banyak lagi. Kita berharap momentum itu akan berterusan, insya-Allah. Kita lihat ni satu usaha sangat baik. Kalau sebelum ini wakaf itu, usaha wakaf tu, infak itu sendiri, dia terhad kepada negara-negara. Kini kita boleh secara kolektif, secara persekutuan itu sendiri memanfaatkan harta wakaf itu sendiri. Dan bila kita katakan sebagai sambutan bulan wakaf kebangsaan, mungkin boleh kongsikan Tuan Hairul Anwar bagaimana pengisian yang kita katakan ini khusus hanya ada pada bulan Ramadan, bulan wakaf kebangsaan. Kita kongsikan. Bulan wakaf kebangsaan bukan saja dilaksanakan di peringkat persekutuan, tapi pada 9 hari bulan dan 10 hari bulan yang lepas telah dibuat di Negeri Sembilan, 9 hari bulan dan 10 hari bulan di Selangor telah buat bulan wakaf. Dan
banyak pengisian-pengisian di dalam bulan wakaf dan bulan Ramadan dan seterusnya, bulan-bulan yang lain. Pertama sekali kita mengimarahkan dengan program-program kesedaran dan pembudayaan wakaf. Baik. Dan di bawah tu kita ada banyak taklimat, seminar, ceramah yang berkaitan dengan wakaf di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Maksudnya bila kita buat ni, Majlis Agama Islam Negeri akan menyambut dengan program masing-masing. Kalau kita ikut tu memang banyak. Dan semalam telah dilancarkan bot wakaf Pahang. Bot wakaf. Bot wakaf Pahang. Itu semalam itu yang terkini lah. Jadi selain daripada tu, program-program kita turun padang yang daripada dana manfaat wakaf tu kepada masyarakat yang memerlukan. Kalau kita tengok tu banyak impact dan outcome kepada program yang kita buat. Subhanallah, maksudnya benar-benar digerakkan sendiri daripada negeri, secara negeri itu sendiri mengikut dikatakan dia punya trademark setiap negeri sebenarnya. Buat wakaf di situ, subhanallah. Tuan Hairul Anwar, bila kita bincangkan berkenaan wakaf, kutipannya kita pastinya tidak sedikit, dan kalau kita lihat ada daripada 2021 sehingga 2023 sendiri pun, sehingga melihat laporan 50% kenaikan kutipan wakaf itu sendiri dan sebagainya, subhanallah. Dan boleh kongsikan pencapaian sektor-sektor wakaf yang kita katakan subhanallah itu menjadi satu kita katakan kebanggaan juga di sini, dan mungkin boleh kongsikan perkembangan dan kemajuan wakaf negara ini, bukan sahaja terhad dengan wakaf masjid, tanah kubur sebagainya, tapi rupanya dia meluas pendidikan itu sendiri, ekonomi lain dan sebagainya. Boleh kongsikan tuan. Okey, bermula pada tahun, kalau kita ikutkan trend kutipan wakaf, kalau kita bandingkan pada tahun 2020 dalam 70 juta kutipan seluruh Malaysia. Baik, 70 juta. 70 juta. Dan bila kita buat bulan wakaf kebangsaan pada 2021 dan kita bandingkan pada tahun 2024, kutipan tu telah meningkat sebanyak 140 juta, lebih kurang 100%. 2024, maksudnya kesan daripada bulan wakaf daripada 2021 sampai 2024 kita tengok meningkat. Itu satu yang agak, maksudnya ini disambut baik sendiri daripada setiap negeri dan masyarakat. Subhanallah. Seperti yang saya sebut tadi, selain daripada kutipan tu sendiri, bila melibatkan kutipan wakaf yang tinggi dan program-program yang lain yang berkaitan wakaf, yang melibatkan dana wakaf, dana manfaat wakaf, dia akan berkembang, akan banyak, dan banyak program-program yang merentasi pelbagai sektor. Baik, kongsikan mungkin. Kita ada dari segi pendidikan, yang mana dana wakaf, dana manfaat wakaf tu untuk baiki sekolah, masjid. Baik. Kan? Macam dalam sektor kesihatan. Sektor kesihatan, bantuan dialisis, kan? Dan banyak-banyak bantuan. Kalau kita tengok, bukan saja merangkumi dua sektor yang saya sebut tadi. Maksud daripada boleh katakan daripada lahir sampailah kita meninggal. Kan? Di situ ada ruang untuk wakaf. Sektor-sektor yang pelbagai untuk berwakaf. Yang meliputi kehidupan seharian kita lah. Subhanallah. Jadi manfaat tu, impact memang besar. Memang kita perlu akui bahawa kesan yang kita dapat daripada mengimarahkan bulan Ramadan yang kita perkenalkan pada setiap tahun tu, ada impact yang besar. Kita kira, subhanallah, masya-Allah. Kira yang kita boleh katakan membanggakan juga, subhanallah, daripada peringkat persekutuan sendiri, kerajaan sendiri pun, subhanallah, dan masyarakat kita menyambut baik usaha ini, subhanallah. Dan tapi mungkin ada juga Tuan Hairul Anwar di luar sana masyarakat yang
Aku bulan puasa ni sedekah biasalah bagi sebagainya. Ini pun dapat pahala juga. Sedangkan wakaf itu sendiri yang sangat dianjurkan sendiri. Dan kalau kita lihat para sahabat sendiri belum berlomba. Sehingga hari ini pun ada je harta wakaf mereka masih lagi mengalir dan berjalan. Boleh kongsikan kelebihan dan kebaikan mungkin yang diperoleh seorang individu dan masyarakat ni apabila harta itu diwakafkan, bukan sekadar sedekah apa bagi makan sebagainya macam biasa. Boleh kongsikan. Dalam konteks wakaf, pahala tu dia berterusan. Kan? Bila kita berwakaf ini, dia akan berterusan sehinggalah sehingga bila mana dia sampai bila Ya. walaupun kita meninggal, selagi mana wakaf tu digunakan, sentiasa mengalir. Maksudnya dalam bahasa mudah kita nak kata, kita tanam hari ini, akhirat besok kita tuai hasilnya dekat sana. Kalau macam kalau sedekah, kita bagi hari ini RM1, dia makan habis sampai situ dah. Habis itu. Tapi untuk wakaf ni dia berterusan. Dia mesti berterusan. Sampai bila-bila sehingga kiamatlah. Baru dia berhenti kan. Itu dari segi individu, saya rasa masa sekarang ni rasanya ramai yang dah faham berkaitan wakaf. Betul lah, macam mungkin di peringkat awal orang faham wakaf tu wakaf masjid, madrasah, kan. Tapi ada banyak benda lain yang boleh kita buat untuk berwakaf. Ruang wakaf mana lagi yang sepatutnya mungkin masyarakat lebih cakna dan lebih menyokong usaha daripada jawatan dan kerajaan diri? Kita banyak macam bukan saja program-program yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana kita buat di peringkat persekutuan Jawhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, tapi MAKIN sendiri kalau kita tengok di sepanjang tahun pelbagai program, dia ada produk-produk yang berkaitan produk-produk wakaf. Sama seperti mana yang kita yang disebutkan oleh Yayasan Wakaf tadi. Yayasan Wakaf di peringkat persekutuan, dia ada produk-produk dia. Sama juga di peringkat MAKIN, Majelis Islam Negeri, pun sama. Dia ada produk-produk wakaf, projek-projek pembangunan tanah wakaf di setiap MAKIN. Saya rasa masyarakat dia boleh mengambil peluang di situ, kan, nak berwakaf. Macam-macam lah kita ada. Cuma masuk dalam website sama ada Majelis Islam Negeri pun boleh, Yayasan Wakaf Malaysia boleh, kita boleh masuk dekat situ, tengok dekat mana-mana platform kita nak berwakaf. Sekarang ni lebih mudah lah. Tak perlu tunggu kaya baru nak berwakaf kan. Dengan RM1 pun insya-Allah juga boleh. Kita boleh, tak ada masalah. InsyaAllah itu satu ruang yang disediakan sendiri, subhanallah. Dan mungkin yang terakhir adalah Tuan Hairul Anwar sendiri kepada masyarakat luar sana mungkin, ataupun hasrat Tuan Hairul Anwar sendiri berkenaan dengan penganjuran bulan wakaf kebangsaan pada tahun 1447 Hijrah. Okey, kita untuk pada tahun ini kita menyuruh semua masyarakat, tak kira daripada pelbagai agensi lapisan masyarakat, untuk kita sama-sama mengimarahkan bulan Ramadan dengan sebagai bulan wakaf untuk kita beribadat lah. Dan ambil peluang pada tahun ini untuk kita sama-sama kita berwakaf dengan pelbagai produk yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri, Yayasan Wakaf, dan kita boleh pilih. Dan kita mesti lihat bulan wakaf ni sebagai satu yang boleh membawa perubahan yang besar pada tahun ni, selaras dengan Malaysia Madani. Kita nak semua masyarakat sama-sama menyumbang pada wakaf untuk kita bangunkan wakaf sebagai satu instrumen sosioekonomi yang dapat membantu masyarakat. So kita berharap untuk tahun ini kita akan mempertingkatkan promosi wakaf, dan seterusnya kita nak menggalakkan semua masyarakat untuk berwakaf. Seperti yang saya sebut tadi, kita boleh berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Peluang semua terbuka, dan rebutlah peluang yang ada di depan mata. Pahala berterusan, insya-Allah.
Apabila masya-Allah insya-Allah sama-sama kita ambil manfaat ini subhanallah daripada umat untuk umat sebenarnya. Harta wakaf ini tidak akan berhenti subhanallah selagi mana ia dimanfaatkan insya-Allah. Dan pastinya para penonton sekalian, selepas ini kita akan ada pelancaran untuk pelaksanaan bulan wakaf kebangsaan. Jadi terima kasih kita ucapkan dahulu kepada yang bahagia Tuan Hairul Anwar Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar, insya-Allah. Jadi terus setia bersama kami selepas ini untuk rasmian bulan wakaf kebangsaan 2026. Terus setia bersama kami insya-Allah.